السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini. Biiznillahi ta'ala kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal, sama-sama kita boleh berkumpul, beripung untuk kita meningkatkan keimanan kita, ialah kita mengisikan ilmu pengetahuan daripada ilmu syarak untuk kita meningkatkan diri kita. Sebagai maklum, kita seorang manusia yang Allah Ta'ala jadikan, ialah hendakwi kita tadi itu mengasahkan akan Allah Azza wa Jalla. Kerana masalah yang dikemukakan kepada hamba pagi ni iaitu asyirk, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana syirik ni perkara yang menghalangkan kita daripada kita tadi itu hendak kembali kelik kepada tempat kediaman kita hak asal, iaitu al-jannah. Sebenarnya perkara ni kita kena memahami mengikut syarak yang Allah Ta'ala itu mahu. Kerana banyak daripada pengertian-pengertian dan definisi ta'rif yang diberikan oleh manusia kita ni di kalangan ulama itu sendiri mengikut aliran dan mengikut keadaan yang berlainan. Kerana apabila kita tadi itu kembali kelik kepada definisi lafaz-lafazullah, percakapan-percakapatullah, tetapi berlainan pengertian mengikut aliran orang yang memberikan definisi ataupun ta'rif. Kalau kita kembali kelik kepada masalah asal, kalaulah kita nak kenalnya syirik, memang kita tak akan boleh kenal dengan cara sampai kepada hakikat dia, melainkan kita kena kenal juga tauhidullah Azza wa Jalla. Kita ambil dengan cara ringkas. Tauhid di sisi mazhab salaf. Mazhab salaf ni apabila sebut kena kepada jalanan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya siapa ketua mazhab salaf? Bukan Imam Ahmad ibn Hanbal, bukan Imam al-Bukhari, bukan Imam Syafi'i, bahkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Itu ketua mazhab salaf. Apabila sebut salaf, maksudnya salafis salih, yang bukan dia tadi itu hizbi, parti itu parti ning, wiponan itu wiponan ini, tidak. Apabila sebut salafis salih, mana kena kepada orang yang faham agama mengikut maksud yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tauhid di sisi mereka
berdasarkan kepada dua ayat daripada ayat Al-Quran. Yang pertama yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nahl. Tuhan kata, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ayat ni mari belakang daripada ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tuhan tak jadikan jin dan manusia ni malaikat supaya manusia dan jin tadi itu mengasarkan akan Allah yang Azza wa Jalla. Illa liya'budun, maksudnya sebagaimana Abdullah bin Abbas mentafsir, yakni illa liyuwahhiduni, supaya kamu wahai manusia dan jin mengasarkan akan daku dengan bertauhid. Maka lafaz tauhid ni kita kena memahami mengikut Tuhan nak lah. Faham dulu apa yang Allah Ta'ala itu mau, hak Tuhan itu bermaksud. At-tauhid maksud dalam ayat saning, walaqad, dan sesungguhnya, ba'athna, kami mengutuskan, membangkitkan, fi kulli ummatir rasulan, pada tiap-tiap umat tadi itu ada rasul dia. Mati mai raya perkara yang Allah Ta'ala itu kehendak. Ya, agama kita ni berdasarkan kepada as-samawi, datang daripada Allah yang Azza wa Jal. Kita kena dengar daripada Allah, daripada Allah Ta'ala khabar mari. Cuma kita nak dengar daripada dia direct tu tak boleh lah. Ya kena dengar daripada rasul dia. Ya hatta utus mari rasul. Fi kulli ummatin rasulan. Tiap-tiap umat ni ada rasul. Khija rasul ni mereka gapo? Ini kita nak tahu kata tujuan Allah Ta'ala hatta mari ni nak rayak gapo ke kita rasul-rasul. Mai raya an ya'budullaha, hendaklah kamu tadi itu mentauhid akan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhlah kamu daripada syirik. Itu semua rasul mai raya hatu belaka. Tak ada kecuali seorang pun rasul hak mari ke atas muka dunia ni, malaikat bawa peraden tu belaka, qadiyah tu belaka, isu tu belaka. Tak ada khilaf. Sebenarnya apabila kita kembali kelik pada kitab Allah Ta'ala, faham? Kata Tuhan tu nak gapo? An ya'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu tadi itu mentauhid akan Allah dan menjauhkan daripada syirik. Taghut maksud dalam ayat tu mana al-isyraku billah. Itu satu daripada ayatul Quraniyah. Yang kedua, kita pergi baliklah. Tadi dalam surah An-Nahl, ini dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah Allah Ta'ala utuh rasul mana-mana pun mari kepada ini dunia, malaikat mari rakyat kata tidak ada Tuhan yang sebenar, yang kamu tadi itu kena tauhid kepada dia. Apabila mung tadi itu tahu dah lagu tu, maka hendaklah mung tu ikhlas ibadat kepada Allah yang Azza wa Jal. Mana tauhid juga. Lari daripada al-isyraku billah. Daripada sumber dua ayat ni, maka tubik kaedah ulama, at-tauhid ni maksudnya ifradullah bil ibadah. Kita memperasakan akan Allah Ta'ala dengan segala amal ibadah. Itu makna al-tauhid. Apabila kita faham ni makna lagu mana ifradullah bil ibadah, yakni kita mengasarkan akan Allah Ta'ala segala amal ibadah yang kita nak buat tubik pada kita ni lillah, kerana Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tunggal. Tidak kiri dan kanan. Itu makna kata tauhid yang sebenar. Kerana ada di sana orang makna tauhid mana lain. Sebab itulah syirik tadi itu jadi mahrila. Jemah kata jadi sedap duduk dia, berasa kata gembira dia. Sebenarnya apabila kita faham jadi jelas ni ifradullah bil ibadah, kita tak pergi ke lain dah lah. Makna amal ibadat kita semua kena tuju kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi ada yang memberikan at-tauhid makna lain. Sebab tu ia tak takut pada syirik. Kita tahu kata apa boleh jadi kata tak takut pada syirik. Kerana ia faham tak serupa dengan kehendak syarak tadi. Apabila kita faham sini, boleh tak letih otak kita mikir. Nampak orang tu orang beragama juga, kecek Quran hadis juga, tapi gano seru jin tu tak syirik pula. Orang ni kok mana pula nampak Quran hadis juga, ayat atas seru jin ni syirik. Dia takrif di sini lagi. Di definisi ni, ni hak dia ni, takrif dia ni berlain ni. Baik, hak tu hak mazhab salaf. Tauhid di sisi mazhab salaf. Nanti bab syirik nanti kita masuk. Tauhid di sisi mazhab al-Mu'tazilah. Tauhid juga. Mu'tazilah ia guna tauhid juga lafaz-lafazullah, tapi pengertian lain. Tauhid di sisi Mu'tazilah maknanya tajridullah anis sifat. Menyuci Allah Ta'ala daripada segala sifat. Semua sifat tadi hak tu sebut dalam Quran dalam hadis, habis. Yang ada. Itu mana tauhid di sisi mereka. Ada pun satu lagi tauhid ahlil kalam. Ini kita kena memahami, tahu. Ana surat kat ni duduk ni. Orang subuh dalam ni. Tauhid di sisi ahlul kalam kita ambil tahu. Makna at-tauhid inda haula. Makna lagu mana? Istighna'ul ilah an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Ini tauhid ahlul kalam. Maksud lagu mana? Yakni terkaya Tuhan daripada tiap-tiap perkara yang lain daripada dia. Dan semua perkara tadi itu berhajat kepadanya. Syuf. Tiap-tiap, ia kata terkaya Tuhan, yakni Allah Ta'ala daripada tiap-tiap perkara yang lain daripada dia. Dan perkara yang lain tadi itu berhajat kepadanya. Tauhid di sisi dia makna ni. Sebab itulah, apabila orang ngaji tauhid ni, Allah Ta'ala istiwa taharah ta'ala. Sebab Allah Ta'ala terkaya daripada arash. Allah Ta'ala tak boleh turun kepada langit dunia. Sebab Allah Ta'ala terkaya daripada langit dunia. Itu mana tauhid di sisi mereka. Lain. Sebab itulah apabila kita ngaji tauhid ni, seru jin. Kita seru jin. Supaya jin tadi itu buat khidmat kepada kita. Ikutlah gapo-gapo pun. Puja ke. Kita nak buatlah mana pun sujud ke. Kita nak seru dia berdoa daripada dia ke lagu mana tak syirik. Buat apa? Selama mana kita tadi tak ada i'tikad kata dia tadi itu mengada menjadikan kita. Apabila kita faham lagu ni, sebab tu jadi khilaf dalam Islam pun. Sebab tu orang pakai agama belaka tapi ada khilaf kerana selisih dipaham tu lagi. Selisih dipaham tu lagi. Baik. Maka kita nak tengok tauhid hak salah tadi, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hak Quran tadi, kita boleh dengar, kita boleh tahu dah. Pak kita nak tahu syirik pula. Syirik di sisi agama kita, hak mazhab salaf kita nak jalan. Lah mana? Tengok. Iaitu syirik-syirik pada logat cakap kita nak faham di sini sikit. Iaitu mengadakan ittikhadus syarik. Makna kita mengadakan berkongsi. Itu makna syirik pada logat. Berkongsi ni makna syirik pada logat. Sebab setengah-setengah doak nakal-nakal main. Dia kata kita duk takut syirik, kita duk kerja syarikat, dia kata syirik dah. Kenapa boleh kecek lagu tu? Kerana ia pergi di ta'rif, pergi di definisi hak lurah cakap pe manusia. Kena yang cakap lagu tu. Tapi adakah syirik yang agama kita itu larang? Itu tidak. Sebab itulah syirik ni makna kita menjadikan sekutu. Wak benda so jadi dua. Itu mana syirik pada lurah cakap pe.
Maka syirik di sisi kita, hak kita mentakrifkan tauhid, ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah, mengasahkan Allah Ta'ala dengan ibadah, itu makna tauhid. Gulawai dia, sarful ibadah li ghairillah. Paling ibadah, hak kita kena buat Tuhan, dia buat ke lain. Hak tu syirik di sisi mazhab salaf. Masalan, doa. Hak ni kita kena buat untuk Allah, buat kerana Allah, buat dengan Allah. Kalau kita pergi buat lain pada Allah, ini syirik. Bila nak jadi nak jadinya syirik, nak jadi doa, setengah-setengah kita tak faham. Doa ni makna lagu mana? Ad-doa ni hak Tuhan raya, hak Nabi raya, ad-doa huwa al-ibadah. Doa ni iaitu ibadah. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Doa akan aku nak terima. Ibadah, doa nak ibadah. Bila nak jadi ad-doa? Ad-doa ni, kita ni sebagai manusia seru akan Allah Ta'ala perkara yang atas. Satu. Yang kedua, kita berdoa ni, yakni kita ni perkara yang nampak tengok, seru perkara yang tak nampak tengok, iaitu Allah Ta'ala. Dua dah. Kama dia, kita harap daripada Allah memperkenalkan doa kita, dan kita takut daripadanya, takut dia tolakkan doa kita. Pak perkara ni baru jadi doa. Ada apa kita panggil sahabat kita, panggil mama kita, ayah kita, ini tak syirik. Kita tak boleh buat kecek nakal. Kalaulah tak boleh serunya perkara yang lain daripada Allah, kita panggil mak kita, panggilnya ayah kita, panggil anak kita, panggil anak murid kita, syirik juga. Orang kampung tak faham sama. Kalau syarah lagu tu, wallahi orang kampung tak faham. Sebab tu kita di sisi mazhab salah kita, sarful ibadah li ghairillah, kita paling ibadat lain daripada Allah, ini syirik. Tak boleh. Adapun di sisi Al-Mu'tazilah, syirik di sisi dia makna lagu mana? Yakni siapa dia rakyat kata Allah Ta'ala mempunyai sifat, maka syirik di sisi dia. Hak tu maksud hak Tuhan kata innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, iaitu siapa dia syirik akan Allah, maka orang ni tak masuk syurga. Ya kira tu pasal. Di sisi ahli kalam, bila nak jadi syirik, apabila kita iktikad kata makhluk tadi itu ada kuasa seperti Tuhan. Maksudnya lagu mana? Makhluk tadi itu mengada menjadikan kita, baru syirik. Lah mana? Misal kita suruh ifrit, suruh syaitan iblis. Kita suruh dia, kita puja dia, kita ibadat pada dia. Di sisi mazhab dia, benda ni haram, tak jadi syirik lagi. Bila nak jadi syirik? Apabila kita i'tikad syaitan tadi itu mengada menjadikan kita, mengada menjadikan kita, memudaratkan kita, menafaatkan kepada kita lain daripada Allah, baru jadi syirik. Tengok, sebab tu jadi terbuka jalan orang nak main bomo pun, nak main sihir ke, nak main tu main ni, banyak daripada takrif hak kita sebut tadi. Apabila gitu kita faham lagu ni, jadi khilaf tu tak ada pelik dah lah. Sebab tu setengah-setengah yang kata duk royak masalah syirik tak faham mana syirik di awal lagi. Syirik hak tak ia kata tak faham makna di awal tu, kena kepada syirik di atas ta'rif ahli kalam. Bukan ta'rif hak mazhab salaf, hak yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, Nabi kata di dalam hadis an-nabawiyah. Itu makna pada logat. Makna pada istilah, makna pada istilah ni, pada syarak, maksudnya syirik ni iaitu kita menjadikan Allah Ta'ala tadi itu syarik ataupun nid, menjadikan satu perkara tadi itu barang seumpama Allah Ta'ala. 3 pintu nak jadi syirik di sisi mazhab salah kita, iaitu masuk balik pintu rububiyah, dan masuk balik pintu al-uluhiyah, dan masuk pintu asma'i was sifat. Sebab tauhid di sisi mazhab salah kita ni terbagi pada 3. Bagi ni, yang bagi kalau orang tanya pia bagi, Allah Ta'ala bagi. Di mana? Dalam Quran. Siapa dia baca Fatihah, reti faham, itu Allah Ta'ala bagi. Tauhid rububiyah ambil di alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu tauhid rububiyah.
Rububiyah ni makna lagu mana? Yakni perbuatan Allah Ta'ala ke kita makhluk. Balik kejadian dia, menjadi, merazki, mengakak, memati, menghidup, segala-gala yang buat kita, apa yang Rabb Rububiyah. Balik kita ni, selagi uluhiyah. Uluhiyah ambil mana? Ambil ayat Quran Fatihah tu juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami minta tolong. Akan dikau ya Allah kami mengabdikan diri hamba ni kepada engkau ya Allah. Ini mana tauhid al-uluhiyah. Apa mana tauhidul uluhiyah? Yakni kita ni, segala amalan kita ni kena buat kepada Allah, kerana Allah yang Azza wa Jal. Itu mana tauhid al-uluhiyah. Ambil Quran surah Fatihah tu ya. Tabari, Pahebalah ni, Barawi lah, Ibnu Katsir lah, banyak di kalangan ulama-ulama muslimin hak ada di atas aliran mazhab salaf. Mazhab lain kau dulu, kita nak kecek dalam mazhab kita. Kemudian satu lagi daripada tauhid iaitu asma' was sifat. Asma' was sifat ni maksudnya kita nak kenal Allah Azza wa Jal, perkara yang gaib akal kita nak pergi tak boleh. Tuhan perkara yang gaib. Bagaimana kita nak kenalkan dia, nak memahami, nak tahu dia nak berimej lagu mana? Kalau kita tak nak berimej, kalau tak kenal dia, pasti kita nak pergi tak siapa. Maka kita nak kenalkan dia ni, nak kenal dengan akal kita. Akal kita ni kalau katuk habis ni bawah daripada patak ni, apa hak ada kita tak tahu. Ni dalam dunia sama kita ya. Jangan kata ke hak lain. Lepas tu dalam tubuh manusia kita pakai 2-3 lah baju ni. Balik dalam baju kita pakai ni warna apa? Akal kita tak tahu. Malaikat orang tu kena rayak dan sebagainya. Nak kita memahami dengan cara mudah. Maka Allah Ta'ala tadi itu menamakan diri dia dalam Quran, mensifatkan diri dia dalam Quran dan dalam hadis. Maka kita kenal Allah Ta'ala mengikut Allah Ta'ala mengenalkan diri dia. Itu mana asma' was sifat. Ambil mana? Ambil di ayat Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim tu asma' was sifat. Dalam Fatihah tu cukup. Maka tauhid di sisi kita ada 3 bagai. Nak jadi syirik masuk 3 ni juga. Masuk 3 perkara ni juga. Baik. Kita nak faham kata syirik-syirik ni yang masuk dalam 3 ni lah mana? Kita ambil masa sikitlah supaya kita memahami dengan cara jelas pada pagi ini. Satu daripada perkara yang kita nak sebut di sini iaitu makna pengertian ittikhadus syarik awin nid ma'allahi azza wa jal fil rububiyyati aw fil ibadah aw fil asma'i was sifat. Syirik ni kita mengadakan satu perkara jadi sama dengan Allah Ta'ala, sama ada pada bab rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma' was sifat. Cuma kita nak kecek pada pagi ni fokus hak nak keceknya bab al-uluhiyah. An-nid ni makna lagu mana? Makna sama. Sebab itulah orang kafir esok, orang musyrikun esok, ia akan kata depan Tuhan ya esok, tallahi inna kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tallah, demi Allah, inna kunna, sesungguhnya kami masa duduk dalam dunia dulu, lafi dhalalim mubin, duduk dalam kesesatan yang nyata. Buat apa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tak kala kami tadi itu menyamakan makhluk dengan Tuhan. Menyamakan makhluk dengan Allah ni maksud lagu mana? Yakni pada masalah ibadat lain daripada Allah yang Azza wa Jalla. Kita ambil sini dulu. Yang jadi syirik banyak, yang jadi punah banyak dalam masalah manusia ni pada masalah amal ibadah. Sebab musyrikun zaman dulu, dia tak dinamakan musyrik, malaikat dia bercampur di antara ilahul haq wa ilahul batil. Tuhan yang benar dan Tuhan yang tak benar. Apabila sebut musyrik, apa makna musyrik? Yakni seorang manusia yang buat Tuhan hak benar dengan Tuhan tak benar tu dua duk gini. Duk gini. Sebab tu kalau orang tanya dia,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau tanya langit bumi ni biar jadi, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, biar jadi. Dia kata Allah Ta'ala jadi. Dia jawab gitu. Walid ibn al-Mughirah babalah tu, Abu Jahal, Abu Lahab, biar lagi Abu Sufyan belum pada masuk Islam, semua tak ada kecuali. Malaikat Dahriyun. Dahriyun ni dia jawab lain daripada musyrikun jawab. Puak Dahriyun ni dia etika Tuhan tu bitai dia. Sebab masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari dakwah ada 5 campur manusia. Satu ahlul kitab. Yang kedua puak Tuniyum Madiyah. Yang ketiga puak daripada musyrikun. Yang keempat ni puak hak berimej kita ni dah. Yang kelima daripada puak hak Dahriyun. Semua hak ni ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak cakap ni hak Nabi kita jumpa banyak puak musyrikun. Musyrikun ni apabila tanya dia, biar jadikan langit bumi, dia kata la yaqulunna Allah. Makna mereka ini ada ciri-ciri berimej mereka dengan Allah, sebab ini fitrah. Sebab itulah tauhid rububiyah ni kita tak kena iqamatid dalil. Tak kena bawa dalil mari. Ya benda tu terang jelas. Patu hai apa tanda dalam diri kita ni tak nafikan Tuhan. Tak nafi. Allah Ta'ala tu ada. Tak payah kita nak isbat tak Allah Ta'ala tu ada lawan tak ada ni. Tak payah. Ada dah. Allah Ta'ala tu buat kita ni, kita ada Allah dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak ada ni beranak mari Tuhan ada dah dalam hati dia. Cuma nak bawa tauhid dia ni siapa kaya tuan kubur pula jumpa dengan Tuhan pula, terkadang mak pak dia, hak suasana dia mengubahkan. Sebab tu Nabi kata fa abawahu yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Pak mak dia ni, ibu bapa dia ni terkadang tarbiyah menjadi salah. Asal ni ada fitrah yang molek nak berimej dengan Allah dan mentauhidkan Allah, tapi mak pak ni memunahkan. Sama ada menjadi Yahud ke Nasara ke Majus. Maka katanya ulama Nabi sebut 3. Ismul adat la mafhumalah. Isim adat ni tak boleh nak kira mana. Tambah dalam tu Yahudi ke Nasara ke Majus ke Buzi ke Hindus ke, ikut daripada mana-mana apa nama ni, mana-mana agama. Apabila gitu, muskilah mereka ni, muskilah nak rakyat kata Tuhan ada ke tak ada. Tak, bukan muskilah tu. Muskilah mereka iaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ya. Gapo dia? Tak kalau Nabi Muhammad merayak kata ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, kata akan lafaz la ilaha illallah, nascaya mereka tadi, nascaya kamu tadi itu dapat kemenangan, kejayaan. Kata la ilaha illallah, ya, nascayamu tadi itu akan dapat kejayaan dan kemenangan. Soal, seorang mana kata di kalangan al-musyrikun yang berlafaz dengan lidah dia dengan kalimatus syahadah? La, tak ada. Hakuk mana pula? Apabila orang tanya man rabbus samawati sab', siapa ni langit yang 7 ni, tuai dia siapa? La yaqulunna Allah, nasaya dia tu jawab Allah. Tapi apabila mai rakyat kata apa nama ni, qulu la ilaha illallah tuflihun, tak ada dia jawab. Sehingga Tuhan buat turunkan ayat Quran, tanya pula Nabi, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Nak jadi Tuhan itu tunggal, sedangkan kami tadi itu dah sembah Tuhan tadi itu ramai banyak ni. Nak buat jadi pelik mu urusan Muhammad ni, pelik ni kata. Jadi boleh fikrah ke kita pagi ni, Rabb dengan ilah. Rabbun wa ilahun. Rabb ni yang ngaku man rabbus samawat, siapa segala tuai segala langit 7 ni pia. Jawab tak Allah. Tapi surah kata la ilaha illallah. Surah kata ilah tu tak boleh kata lain pada Allah tu Tuhan yang sebenar. Dia tak saya kata. Buat apa? Mari dalam hati kita orang ngaji ni, buat apa?
Kalau kita terjemah Rabb bermakna Tuhan, ilah bermakna Tuhan. Hawak apa musyrikun berani nak kata Rabb tu iaitu Allah, tapi ilah nak kata Allah ni dia takut, dia tak saya kata. Buat apa? Nak kita faham kata dua kalimah ni ada perbezaan. Mi kontak kan mak ada beza di antara dua tu. Kalau tak ada beza, dia kata dengan mudah. Sehingga dia kata wahai Muhammad, mung tadi itu nak jadikan aku ni supaya ngamung. Kalau aku kata la ilaha illallah, ya reti kata 360 ekor duk sekeliling Kaabah tu kena cabut habis licin. Ya reti kata kalau kata la ilallah ni, ada ikat di tangan, ikat di tekak daripada tali-tali dan sebagainya, kena buai habis licin. Tiarah nak turun tangga, lepas dulu buang pati, hadap kanan ke kiri. Kalau hadap kiri tak boleh musafir hari ni Senin. Kena hadap ke kanan barulah kita turun musafir. Kalau kata la ilallah, kena cabut nak tutup. Kalau kata la ilaha illallah, tak boleh puja lain daripada Allah, kubur lah, pusu lah apa, nak tahu lah kau tu. Kalau kata la ilaha illallah, sembelih lain daripada Allah, supah lain daripada Allah, tak boleh belaka. Sebab tu dia tak kata. Mereka ini reti dan faham kata ilah ni adalah satu perkara yang nak mari tariknya manusia tadi itu nak mengasarkan akan Allah Ta'ala dalam masalah amal ibadah. Sebab itulah mafhumul ibadah, fahamal lafaz ibadah, tauhid ni, hak itulah al-musyrikun tadi itu duk bimbang, duk boseh. Apabila gitu, orang tanya dia, Lat, Uzza, Manat, Hubal. Hubal ni duk di Taif. Baca dalam kitabil Asnam. Al-Kalbi tulis. Nama Kalbi kita je tak lah nama tu tak molek. Tapi ulama besar tulis nama kitabul Asnam. Kita sakut pau dengan berhala. Dan Ayyamil Jahiliyah je baca kitabil Aghani 30 jilid besar duk gitu. Ayyamil Arab Jahiliyah lah mana. Hak tu hewak turunkan Quran tadi itu terhadap mereka, suasana mereka tu. Duklah mana? Dalam kitab ni ya rakyat. Ya tak mungkin kita tadi itu beranak tu nak tahu belaka. Al-qiraah. Lepas daripada kita mengaji belajar, bacalah pula. Tak apalah. Kalau dia tanya dia, baik, semua ni hak tu hak besar lah. Lat, Uzza, Manat, Hubal, hak besar. Ini apa dia ni? Adakah mengiktikad lah mana ni wahai musyrikun, mengiktikad lah mana terhadap buat ni? Ya rakyat. Ya tak kecek. Lelin tak ada, ya rakyat betul. Ia kata haula mereka ini. Hak pak tu betul, hak lain-lain lagi. Haula syufa'auna indallah. Mereka ini ialah pembantu kita di sisi Allah Ta'ala. Syufa'auna indallah makna lagu mana? Ayat lain pula mari menyatakan syufa'auna indallah dia maksud. Ya Quran ni kita kena faham jadi merangkung ni. Sebab itulah salah satu daripada ilmu tafsir Quran ni apa panggil tafsirul maudhu'i. Tafsir ayat nak jadi sedaging. Bak ni kecak jadi sedaging. 30 juzuk ni Tuhan maksudlah mana? Itu panggil tafsir maudhu'i. Di sana ada tafsir hak lain lagi. Tapi hak ni mana tafsir maudhu'i. Ustaz-ustaz kita, asatizah kita faham masalah ni. Karena dia tadi itu adalah asas dalam masalah fahmu kali hadzal kitab. Faham kita bagi ini kitab iaitu bagi Al-Quranil Karim. Ayat lain, mai ayat kata haula'i syufa'una indallah ni makna lagu mana? Makna di sisi dia iaitu ia kata dalam ayat lain ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak ada ibadat kepada mereka dalam arti kata kami percaya kata dia mengada menjadikan aku. Tak, bukan makna tu. Tapi kami mengibadat pada Lat, Uzza, Manat, Hubal ni nak mendekati kami dengan Allah Azza wa Jalla. Nak dekat kita tadi itu ya buat banding. Kalau nak masuk tepi raja, nak masuk mudah-mudah tak boleh, dia kena ada wazir. Wazir ni Rata Menteri dia. Kecek dengan menteri dia dulu, barulah kita tadi itu masuk tepi raja boleh. Nyawa ukur dengan Tuhan. Allah Ta'ala rayak dalam Quran ni kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Mereka ining ni ya rakyat kata dak. Kami tak ada iktikad sikit pun dalam hati kami. Kata mereka ini menjadikan kami, memudaratkan kami, menafaatkan kami lain daripada Allah. Dak. Tapi kami menjadikan mereka ini sebagai orang dekat. Perkara yang mendekat kami dengan Allah Azza wa Jalla. Tu hak sebenar. Tu makna syirik dah tu. Sebab tu kita jangan iktikad dalam dada kita kata apabila kita suruh jin, suruh iblis, suruh syaitan. Selama mana kita tak ada iktikad yang menjadi, yang mengadakan kita, memudarat, merazkikan kita, tak syirik lah. Sebab mereka ining ni, al-musyrikun ni, lah tu lah. Ia tak ada iktikad lain daripada tu. Ya iktikad Allah juga. Orang musyrik ni iktikad Allah Ta'ala juga. Terkadang pening orang. Ia tak beza di antara beriman kepada Allah dengan kufur dengan Allah. Bertauhid dengan Allah dengan syirik kepada Allah. Ia tahu beza. Kita kena buat beza. Iman, dia dengan kufur. Tauhid, dia dengan syirik. Ya lain-lain. Mereka ini adalah musyrikun. Maksud lagu mana? Campur Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain. Campur makhluk dengan Allah Azza wa Jal. Ini makna musyrik. Ada pun orang kufur. Kufur ni mana tolak Allah Ta'ala, kufur dengan Allah. Maksudnya tak beriman dengan Allah Ta'ala. Ini bab lain. Ini bab lain. Walaupun dua tadi itu al-musyrikun wal kafirun, kalau nak kecek, yukammilu ba'duhu ba'da, sempurna setengah di atas setengah. Sampai setengah ulama kata lazim bagi orang musyrik iaitu orang kafir. Lazim bagi orang kafir iaitu orang musyrik. Duk gitu. Cuma tapi apabila kita nak buat perbezaan di antara dua ta'rif definisi tadi, kita boleh mentakrifkan. Ini makna gini, ini makna gini. Lah mana? Mereka ini pakat sebulat suara kata kena Allah. At-Tabari kata kena. Dalam tafsir Jami' Al-Bayan Lit-Tabari kata musyrikun ni kena Allah. Bahkan ia percaya dalam hati dia. Sampai Tabari katakan, ya tafsir ayat wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka itu buat syirik dengan Allah. Tabari kata belakang pada ayat tu min imanihim idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pegangnya dia apabila orang tanya kata piye jadi langit bumi ni, dia jawab tak Allah Taala. Tu memang Tabari jawab lagu tu, Al-Barawi jawab lagu tu, As-Sam'ani jawab lagu tu, Alusi jawab lagu tu, Syaukani jawab lagu tu, Ibnu Katsir dan orang-orang lain lagi. Tafsir ni kita tengoklah. Nampak tu tak? Sebagai wak panduman untuk kita memahami. Hak kita nak bawa tu bawalah. Tafsir mukhtasarah ke kecil tak apa, bibir hatu padailah sebuah. Tetapi hak baca belakang pada hak nak bawa tu hidup dalam otak, hidup dalam dada kita dan sebagainya. Hak tu kena bacalah. Ya kita tak nak bawa dah, buat sebuah padai, buat hatu ya. Tak apalah kat situ. Maka al-musyrikun ini itu mereka. Mereka tadi itu menjadikan akan Allah Ta'ala tu dengan Tuhan dia tu wa ujidi sama. Ni tak boleh. Wa'wi sama ni tak boleh. Sebab itulah kita apabila faham lagu ni, kita kembali. Al-musyrikun ni dinamakan musyrik ni. Ya syirik masalah apa? Tengok sana nak faham agama, tengok sana, tak usah tengok sini. Ya akan tak faham. Kalau tengok sini orang ni kata gini, orang ni tengok kata gini. Kembali ayamihim, kembali pada masa dia. Nabi duduk dengan mereka lagu mana? Mereka tadi itu tautan Nabi lah mana? Ya tu sudah. Tepat ittifaq sini ni. Makna kata tak ada mati ikacan sini. Makna kata nak lagi tak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah sirri 3 tahun. Dakwah alani 10 tahun di Makkahul Mukarramah. Kecik apa? Kecik Allah Ta'ala itu satu. Nak mengasahkan Allah Ta'ala dalam masalah amal al-ibadah. Hak lain tak ada. Hak tu yang nak raya. Baik. Maka apabila Nabi tadi itu akak berdera raya dengan cara nyata dan jelas,
kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya melainkan Allah, sininglah musyrikun tadi itu rancangkan halau Nabi itu baik daripada Makkahul Mukarramah. Sebab itulah kita kena memahami gini. Jadi puak musyrikun tadi itu, kita nak ambil masa tak banyak dah insya-Allah. Masa tu puak dia ni kalaulah syariat agama ada belaka. Hak saki baki daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam ada belaka. Ada hak tu, ada hak ni. Hak besar sekali haji. Ada. Dan lain-lain lagi daripada amal ibadat yang mereka tadi itu buat. Cuma semua amal ibadat yang mereka itu buat syirik belaka pada Allah Taala. Hingga buat haji pun syirik. Buat haji syirik juga. Ya. Siapa tidak ramai-ramai ni tahu kata talbiyah orang musyrikun apabila yang nak pergi buat haji pada zaman itulah mana? Ambil sini pada. Kita labbaik Allah juga, mereka labbaik Allah juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ayat kata gitu. Aku sahuti dah mu ya Allah, aku mari dah nak buat haji ni. Haji puak dia teriak serta tepuk dada. Keadaan lagu tu. Tak apalah, bak dia. Apabila sampai tengah jalan tu, dia kata la syarikalak juga, tidak ada menyekutu Allah Taala. La syarikalak ni maksud lagu mana di sisi dia? Yang ni menjadikan langit bumi, menjadikan diri aku ni tak ada kongsi dengan siapa, mu ha aja jua Allah Taala. Illa, mari istisna, illa syarikan huwa lak. Malaikat ada ni benda-benda hak berhala-berhala ni, patung-patung ni. Benda-benda ni nak masuk di dalam tubuh, nak masuk di dalam kesempurnaan tauhid tadi itu kena masuk juga. Masuk juga puak ning. Tapi puak ning ni bukan Tuhan, tamlikuhu wa ma malak. Munglah Tuhan, puak ning ni hamba-Mu juga. Cuma nak ambil puak ning ni mari tahu jadi nak mendekati Allah Taala. Apabila Nabi dengar illa syarikan huwa lak, Nabi kata hasbuka. Berhenti. Padanya tu lah. Padanya tu. Nak ayat kata muskilahnya musyrikun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalahnya amal ibadat puak ni nak buat tak sewa jadi sah kepada Allah Taala. Nak buat jadi capur dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik nak bila amalan musyrikun yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalangkan mereka. Nak bila? Satu mula-mula sekali. Hak mula-mula sekali, yakni mereka ingin doa lain daripada Allah Taala. Seru berhala seperti mereka seru Allah Ta'ala. Hak ni salah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Siapa dia seru Allah Ta'ala, seru lain daripada Allah Ta'ala, hal keadaan yang seru tadi itu buat jadi serupa dengan Allah. Supaya lagu mana? Yang ni hak kita seru makhluk, kita i'tikad makhluk ni tahu perkara yang gaib. Kita i'tikad makhluk ni boleh beri mudarat, boleh beri manfaat. Kita raya atas makhluk tadi itu boleh menolongkan kita. Ha ni ya. Seperti orang dak semua dak serunya jin dan syaitan. Dan al-musyrikun tadi itu kalau kita tanya dia, mudah semua seru berhala batu kah kong gini ke? Dia kata tak. Hamba seru ni nampak rupa luar ya, tapi yang sebenar kami seru perkara yang gaib, hak luar daripada benda hak dok nampak tadi. Apa dia? Al-jin. Sebab Tuhan menyaksi dalam Quran, bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka tadi itu ibadat terhadap al-jin. Ini nak kita faham. Itu mana syirik. Itu mana syirik di sisi al-Islam kita. Lalu siapa dia berdoa lagu tu, minta lain pada Allah Taala lagu tu, dakhalal nar. Allah Taala Nabi ayat kata masuk neraka. Masuk tak tu baik hal ni. Sebab tu kita kesia juga bagi orang tak faham. Bahaya tak faham tadi itu dia puasa kata dia faham sebab takrif definisi lain. Takrif lain-lain, tauhid di sisi dia
tauhid kalam. Kalamiah panggil. Bukan tauhidil hadis wal Quran. Ini masalah. Laksud kan rian ning hak penting sekali kita kena duk cara. Kalau kita tak faham sini, payah. Kita tak faham kata mari lagu mana ni agama kepada kita ni. Kita tak tahu. Celak mata, orang duk ayat ke hak tu. Ya dah tu, hak Islam dah tu. Ini muskilah. Tapi apabila kita nak buat kaji susah. Ayah, kayak gitu, kayak gini, kena banyak cara lah kalau sebut tu. Murih demo cerak hak tu. Pasal dia dah. Tapi kita tak ada buat kaji. Apakah Islam yang Nabi kita pejam mata hak kata taraktukum ala mahajjatil bayda ni lah mana? Aku tinggal mu di atas keterangan yang terang. Lailuha kanahariha malam seperti sia. Tinggallah mana? Hak Nabi tinggal ma'ana alihil yaum wa ashabi. Hari ni aku mati dah. Sahabat akulah mana, dok gitu. Lah mana? Kita tak tahu. Mana kita dok ngaji sejarahnya? Kita ngaji masuk dalam isi selalu. Tak ada turun kepada tarikh isi yang kita nak ngaji itu apa dia. Ini muskilah besar. Sebab tu hari ni dalam Universiti Islam, hatta Universiti Fatani kita ni puak, ngaji Manahijul Mufassirin. Cara ulama tafsir ni, ia tafsirlah mana. Sebab apabila kita baca tafsir, berlainnya juga pendapat. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ayat tu lah. Apabila cek pergi mari, orang tafsir ni, hak ni Mu'tazilah. Sebab tu yang hegat gikut tu. Hak ni Kalamiyah, ni hegat gikut ni. Hak ni salah ni, hegat gikut ni. Hak ni Murji'ah, yang hegat gikut ni. Begitu keadaan. Hadis pun sama, lurah Arabiah pun serupa. Kamus tu kan, kamus yang kita duk guna tu, pertanukum pucananukrum tadi itu. Ada. Sekarang lah ni kalau kita beli mari wak rojak ke, tiba-tiba kita kata kan tak serupa dengan hak kita tengok hak lain. Gigi mari orang wak kamus tu orang Nasara. Ada lagu tu. Kita bukan sekadar pandai baca, ambil lalu. Kamu baca, lah bukan lagu tu. Mari rano, titi dulu. Mari rano. Ilmu pesening ni. Orang panggil tarikh. Setiap perkara tu ada tarikh. Tarikh tauhid, tarikh pekoh, tarikhnya usul pekoh, tarikhnya gab. Diri tarikh tu pun ada tarikh dia. Ya kita kena main hak lagu tu. Hak ni maksud kata, orang ada ayat kata, cara ngaji moden lagu ni. Benar bukan moden, bukan baru benar ni. Semenjak daripada dulu lagi. Berdasar pada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu masa Quran lagi. Bukan fatabayyun masa kita ni, tabayyun tu dak masa nu lagi. Sebab tu apabila kita kembali sikit mari sini, mula-mula tak boleh doa lain pada Allah Taala. Puak dia ni dak seru siang malam lain pada Allah Taala. Seru Tuhan kata, seru lain pada Allah Taala lah no. Tengok rupa dia. Yakni menjadikan gini. Seru lain pada Allah Ta'ala. Menjadikan perkara yang ghaibi, perkara yang gaib. Suruh benda yang gaib tadi itu seru Allah. Ini syirik. Lah mana rupa. Musyrikun lah nak ayat. Yagi dapat Lat, bagi dapat Uzza, bagi dapat Manar, dah Hubal. Dia kata, hei Hubal. Hei Hubal. Ya dengar? La. Ya tengok? La. Dalam surah Al-A'raf tu raya. Mereka ini tak tengok mu. Wahum la yang zurun. Sedangkan dia tak ada boleh tengok apa. Mu tengok kata ia seru, mu seru dia. Ya dengar. Tak dengar pun. Tuhan pun nyaksi in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kalau mu seru dia pun tak dengar mu. Tapi mereka ni seru juga. Hubal, amba ni nak pergi perang ni. Hubal ni tokoh besar, tepat diseru apabila tu baik perang. Nak berjaya suruh tu, dia pergi lagu tu. Tak apa? Ya tak turun suruh. Tolong minta kepada Allah Ta'ala. Tolong minta. Minta pada Hubal, suruh minta pada Allah. Ini syirik. Buat apa? Kerana ni adalah berhala, benda mati, benda tak ada nyawa, benda yang bukan biasa, benda hak bukan adat biasa ni, tak boleh buatlah ni. Ada apa kita pergi mah tok guru kita tak apa. Tok guru, tolong doakan hamba sikit wi hamba selamat. Tak apalah tu. Sebab dia dah hidup lagi. Ada apa kalau kita pergi kubur dia mati, tok guru tolong doalah hamba kepada Allah Taala. Ini syirik.
Ini adalah syirik. Bah kalau pergi minta pada dia terus lalu, Tok Guru, hamba ni nak wi aling pada Tok Guru, tolonglah wi hamba ni dia aling pada Tok Guru. Ni syirkul akbar. Syirik besar. Kharaja minal millah, mati lagu tu tak masuk syurga pak bila. Ni keadaan dia. Maka Nabi Muhammad mari nak proses tu. Mari nak proses benda tu, kata jangan wi ada benda ning. Akhlisu du'aakum lillah. Hendaklah kamu tadi itu ikhlaskan doa kamu kerana Allah. Doa dia ya biasa berdoa dengan ikhlas buat musyrikun ni sendiri. Lah mana apabila ia belayar, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila ia duduk atas air, duduk gelombang gitu, ia doa pada Allah Taala, berai tu. Tak ada syirik sikit habuk. Lepas tu falamma najahum, apabila Allah Taala selamatkan dia naik tah darat tu, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka tadi itu syirik. Tu hewa arifat idzalil fujaiyah, tiba-tiba mereka itu selalu dah buat syirik. Syirik ni timbul daripada apa? Doa lain daripada Allah Taala. Baik. Pak tanya, pak kalau kita suruh tok nenek kita syirik tak? Suruh tok nenek kita syirik ke tak? Tanya tok nenek kita ni ada ke tak ada? Mati lama dah lah. Cuma ya angin sekarang dah ada angin ya tu. Kita nak suruhlah dia ni. Hak lagu ni dah hak musyrikun dulu. Bukan hak lain ya. Hak lah ni dah musyrikun dulu. Tapi jangan kita tak nak faham masalah ni, pergi faham kita hak belakang-belakang ni tak boleh. Kena faham kita Qur'an kata lagu mana, hadis kata lagu mana, kemudian hari hak Nabi duduk dengan musyrikun tu lah mana. Hak tu maksud dia. So, tu doa. Yang kedua daripada perkara hak Nabi tadi itu larang mereka, az-zabhu li ghairillah. Sembelih lain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab ya darah tadi itu jin dan syaitan dia suka. Ya tak boleh. Maka darah dan jin dan syaitan tadi dia suka, buat lagu mana? Dia kata, aku sembelih kerana mung tapi dengan nama Allah juga. Kerana mung tapi dengan nama Allah. Benda lagu ni kalau disembelih dengan nama Allah tapi kerana jin, ini haram kita makan. Tak boleh makan. Orang panggil fa innahu fisq li ghairillah. Orang panggil fa innahu fisqun uhilla li ghairillah. Benda ni adalah najis yang dia tadi itu berikan menate hak dia nak mendekat itu lain daripada Allah Taala. Tak boleh. Maka Nabi larang benda ni. Itu mana syirik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tubik daripada umur. Tengok dulu. Naik ke kiri ke lagu mana, tengok burung ke lagu mana, orang panggil tasya'um. Belah tu pun supaya juga tu. Nabi mari sapuh benda tu tubik. Apabila nak tubik, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, gilah nak pergi kana pun tak ada masalah. Nak buat benda tu, itu nak ayat tanam mentauhidkan akan Allah yang Azza wa Jalla. So lagi daripada perkara iaitu at-tamaim. Tamaim ni makna kata tali cacing. Ditekaknya uta, tekaknya hema, tekaknya kenderaan dia, nyabubuh belakang kata. Nabi kata, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu bih. Siapa dia sakuknya benda tu, Allah Taala tak sempurnakan bagi dia. Sehingga ada dalam riwayat lain, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Makna kata benda lagu tu Nabi bubuh kata perkara yang menyekutu akan Allah Taala. Nabi mari nak royak benda tu, siapa kata Puak dia kata tak boleh tinggal Muhammad sini kata. Kalau tinggal Muhammad sini habis agama tok nenek kita. Habis agama kita, apabila habis agama kita, nescaya kita nak pergi makan gapo. Muskilah mereka. Sebab depan daripada berhala tadi itu, baca dalam ayamil jahiliyah, ya tak sunduk an-nuzur panggil. Sunduk an-nuzur mana kata peti tabung untuk nak menazar kepada berhala. Boh masuk. Abu Jahal sendiri, Abu Lahab sendiri tak dapat tu dapat ni sunduk dia tempat buat duit. Tak apalah tempat tabung duit itu. Tapi muskilahnya Nabi mai raya kata benda ni tak kena dengan agama. Tu selalu jadi buku.
Itu bab lain, nanti kita kecek bab dia. Nak kecek bab syirik sikit dia sini ni. Maka itu makna syirik. Syirik di sisi mazhab al-Islam. Syirik hak Quran raya, hak Nabi faham, hak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham, tu balah tu. Bukan syirik ini maksudnya yakni kita iktikad atau Tuhan tu ada dua. Lah mana? Yakni dunia ni Tuhan menjadi, ada lagi Tuhan yang menjadikan dunia. Lagu tu baru syirik. Lah tu gak tak ada apa. Kalau mari tauhid hak tu tak ada apa. Faham dia tanya apa-apa tu kita suruh tok nenek boleh kata boleh. Ha jadi ranonnya kita tak ada iktikad tok nenek menjadi mengadakan dunia menjadikan kita tak apa, tak ada apa. Tak habis sungguh. Sebab mafhum lain-lain. Sebab itulah terima kasih jazahullahu anna khaira Tuan Guru Haji Abdul Rahman Ahmad. Kalau sini pun orang kenal dengan Tuan Guru Haji Mepambai. Waktu turunnya kitabut tauhid kepada tanah tani kita ni. Kitabut tauhid waktu kepada tanah tani ni ada 66 baban. 90 bab. Mengaji kita tu mengaji, berguru molek, syarah pun mengaji, syarah pun habis dah. Cuma tak ada syarah tak udara. Bab dalam tu mari royak nak mengasalkan Allah Ta'ala lah mana dan perkara-perkara yang jadi syirik lah mana lah kitab tu molek. Kitab biar ustaz. Kitab hak orang takut sekali. Nama gapo tok guru tu tak soroyak lama tak baca tu. Nampak tu tak? Tak soroyak lama tak baca. Gi cari di kedai tani kita ni ada. Nak kitabut tauhid hak baba mepon bain. Ya waris lalu berapa kok ya? Tak sampai 100. Tapi bahasa Arab lah. Nampak tu tak? Tetapi bahasa Arab. Nak ayat kata cara kita nak mengasaskan at-tauhid kita. Sebab itulah jari apa nama apabila mari kitab tersebut tak ada panji-panji di kubur-kubur pun tak ada. Puja pusu, puja pokok kayu besar-besar pun tak ada belaka. Tak ada. Kenapa? Kerana itu makna tauhid, itu makna syirik. Gulawai dia apabila ada tauhid benda tu tak boleh ada. Itu maksud. Tapi sekarang mari rupa-rupa Habib Naqsyabandi lah masuk, liberaliyah, apa nama? Balui. Bukan liberaliyah, Barilui. Barilui ni salah pemikir sufi. Naqsyabandi ialah juga pemikir sufi juga. Dan hak lain-lain lagi. Hak lain-lain lagi. Hak duk rakyat kata malam makhluk Nabi tali lebih daripada malam Lailatul Qadar. Ini daripada Baghdadi. Semua ni orang panggil tarekah jalan yang sufi ni belakang ni. Mereka ini nama hidup kelip benda-benda lagu tu. Sebab apa? Sebab tauhid di sisi mereka gapo dia? Yakni i'tikad kata makhluk tu ada. Kalaulah i'tikad tauhid di sisi dia tu maksud Allah Taala hanya jua hak ada. Hak lain tak ada. Kalau i'tikad kata makhluk ni ada juga itu syirik. Sebab tu di sisi dia pelik. Allah dah bergaduh bab syirik. Kita ni syirik dah. Kita ni syirik dah. Syirik kok mana? Katakan kita ni dua. Allah Ta'ala tu tunggal. Kita ni dua. Takkan syirik kok mana dia kata? Allah. Muskil lah. Tak sahawi ada lah kita ni. Tak. Syirik hak Nabi Muhammad nak bukan makna tu. Syirik hak Quran nak bukan makna tu. Syirik hak salafus salih faham daripada Nabi, faham daripada sahabat, bukan makna tu. Sebab tu kena kembali sana. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Quran hadis faham wi kena dengan sahabat, tabi'in atba'i tabi'in faham. Hak tu diraprangkan tak apa. Nampak tu tak? Maka insya-Allah kita ambil banyak tulah dulu supaya kata kita tak melewatkan masa kita nak Jumaat pula ni. Mudah-mudahan perkara tadi itu kita boleh ambil fikrah ammah. Ni kita ambil dengan cara memikir hak umum, hak luas-luas. Nak mendetailkan kena durus, bukan muhadarah seumpama ni. Han ini orang panggil kita kecek muhadarah. Sekali lalu on beginning syiriknya rupa lagu ni. Tapi nak menghalusi durus ngaji. Nampak tu tak? Setiap-tiap malam ke tiap-tiap hari kata gilah keadaan kita supaya kita tadi itu cerah jilah. Oh masalah syirik ni balah ni. Sebab apa kena gaduh sangat hari ni? Sebab orang tadi itu nak akak benda syirik jadi tauhid. Nampak tu tak? Puja tok nenek lain daripada Allah Ta'ala. Tok nenek benar mati gidah.
Gaib dah daripada kita. Kita pergi seru dia, nak wia tolongkan kita, nak wia itu dan ini. Ini syirik. Kamu ada puja jin, jamun jin, pera jin dan sebagainya. Syirik. Kerana benda-benda lagu tu kalau tak dibantukan dengan benda syirik, ia tawak hijawi. Ia tawak hijawi kita. Syirik besar sekali, iaitu kita pergi ambil makhluk tadi itu, wak seumpama kita wak terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini kita kena jaga. Lepas tu kita wak cemeh alamat mudah-mudah. Tengok ahli tauhid. Pia apa tak apa kalau duduk di atas bantasan ahli tauhid. Ini buat musyrikun. Tengok muka dia padahal. Tengok air muka dia, tengok kedudukan dia, tak sama. Hak ni muka Nabi Muhammad, muka Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Hak ni muka Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn Mughirah dan sebagainya. Lain. Bukan muka tula-tula. Hari ni kita boleh membeza di antara dua perkara. Kemudian hak tarekah Nabi Muhammad ni, jalan ni Nabi Muhammad ni, ya kecek dengan wahyu, kecek dengan Quran, kecek dengan hadis, kecek dengan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Hak ni kecek dengan apa? Hak ni kecek dengan tok nenek. Kecek bakit orang kita tu balah tu, kecek tak ada beralasan kepada Alkitab was sunnah dan ulama-ulama yang kita sebut tadi. Ini kita patut memahami supaya kita tadi itu menjauhkan diri. Bahaya sekadar mana syirik? Bahaya sekadar mana? Gini mudah. Tuhan raya, kita dengar orang lain lah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Pada ayat tu, barang siapa menyengutu akan Allah Taala di atas pihak tadi itu, faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah Taala haram di atas dia masuk syurga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kediaman dia api neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tak ada pia boleh tolong orang musyrik, orang hak jadi musyrik lagu ni, ikut siapa? Allah Taala tak boleh tolong, Allah Taala tak tolong nabi, aulia apa nama semua tak belaka. Kekal di dalam api neraka abadan abadan. Sebab tu kita ngaji wi molek, jangan duk berpuak. Hari ni banyak kena berpuak, tak salah tu. Diri kita, nafsuka ant. Diri kita tadi itu kena usaha jadi molek supaya kita tadi itu selamat daripada benda-benda tersebut. Sekadar itulah, terima kasih kepada pengurusi dan ahli yang sudi jepukkan hamba mari ke sini ni, khususnya Beding dan ahli-ahli dia tu, sekali dengan rakan-rakan dia tu, ICK dia tu. Haraplah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menghimpunkan kita di atas ketaatan, kita mintalah daripada Allah Taala menghimpunkan kita di dalam syurga sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.